Lepas ni dah tahu dah kalau orang kutuk korang dalam bahasa asing, guna earbud ni je. Eraser earbud daripada brand Lenovo ni, dia boleh translate 134 bahasa korang. Jadi kalau ada orang kutuk korang dalam lift ke, masa meeting dengan warga asing ke, bolehlah tahu apa yang dia cakap. Korang kena install dulu aplikasi Semi ni. Kemudian register lah macam biasa. Dan tekan button connect dan onkan Bluetooth. Lepas tu korang kena pilih tau device eraser ni. Dia ada 4 mode. Jom kita try translation machine mode. Yang ni untuk translate bahasa Melayu kepada bahasa luar. Pilih bahasa dulu, kemudian boleh cakap. Saya nak tahu kat mana kedai makan yang terdekat ya? So, dia akan translatekan dekat orang putih tu macam ni. I want to know where the nearest restaurant is. Saya nak cari hotel yang murah dekat sini. Dekat mana ya boleh cari hotel yang murah? I want to find a cheap hotel near here. So, mudah kan bila ada eraser earbud ni bila kita nak pergi travel ataupun kita ada confirm meeting dengan warga asing. So, kalau nak dapatkan boleh tekan dekat back ni. Harga tengah murah, bawah RM50 je korang.